Alright, Aiman. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Okey. Kita sudah pun bersiaran live di TikTok. Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Betul. Dan sebelum itu kita nak bagi salam dulu. Betul. Assalamualaikum. Selamat petang, Apik. Betul, dan salam Malaysia Madani. Yes, semestinya Malaysia Madani. Okey, apa-apa pun korang kena teruskan tap screen. Tap screen. Jangan lupa share juga live ni. Share juga untuk pengetahuan semua yang Betul. pentarama tengah sedang berlangsungnya live sekarang. Betul. Tapi hari ni kita TikTok ni, hari ni bertemakan apa ni Aiman? Bertemakan edisi mengusik jiwa. Which is hari ni banyak lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Okay. Sebab itulah hari ni kalau kita boleh tengok kan, Aiman atas dipakai macam ala-ala orang lama. Orang lama. Tapi bawah rock. Bawah rock. Sama macam Apek. Apek. Atas macam formal. Yes. Bawah macam rock sikit. So ada elemen gabungan. Apakah elemennya? Kejap lagi. Tunggu lagu yang sesuai. Gitu. Betul. Dan kita nak minta sokongan daripada penonton kita, viewers kita untuk tap screen. Yes. Dan kita nak kita nak dengar dulu sound kita. Ada masalah ke tak? Sama-sama kita orang tengah bercakap ni, korang semua boleh komen audio okey ke tak okey, supaya kita boleh mic Aiman tu padamkan terus sebab kuat. Tak payah. Janganlah. Okey, sama-sama itu kita ada satu info. Yes. Start hari ni Aiman. Betul. TikTok Live Pentarama akan bersiaran hanya siang saja. Betul, dan tak ada lagi di malam hari. Betul. Kita akan berjumpa di petang hari saja, iaitu jam 2.30 sampailah jam 4 Pukul petang. 4 je. Tak panjang sampai 6. Mungkin kita boleh. Kita tengok. Bergantung pada kita punya penerbit. Betul. Alright. Which is hari ni ada saya, Syaf Asran. Dan saya, Aiman Haziq. Dan hari ni kita ada seorang bunga. Iaitu? Bunga. Tapi kita rahsiakan dulu. Tak boleh rahsia, dia tahu dah. Ya dia dah tahu dah ada gambar kita kan? Betul, lupa. Nama dia Yulia Camelia. Dah banyak peminat dia sebenarnya. Betul. Jadi kita tak nak buang masa. Sebab kita sampai pukul 4 je. Betul. Bukan 4 pagi. Kita bukan 4 pagi. Kita nak terus dengan persembahan kita yang pertama. Ataupun kita nak cakap dululah. Cakap dulu kita sebelum kita nak persilakan peserta yang pertama. Peserta. Kenalah. Pertandingan. Mengusik jiwa dan raga. Hari ini kalau boleh kita nak korang komen lagu-lagu kenangan musik jiwa 90-an, 80-an yang korang tahu. Mana kita boleh hadirkan lagu itu, kita boleh tunaikan. Kita boleh nyanyi direct sekarang. Betul. Tapi kalau yang kita tahulah. Mungkin lagu yang kita tahu kita boleh tunaikan secara langsung. Jadi apa pun yang Aiman cuba sampaikan ialah korang semua boleh komen juga lagu request daripada korang. Betul. Mungkin kita ambil dalam satu atau dua lagu. Dua lagu And then kita akan nyanyi secara separuh je lah. Komen je, nanti kita yang akan pilih. Betul. Tapi lagu tu mestilah di dalam era-era 80-an dan juga 90-an. Takut nanti yang 60-an kita pula belum lahir mata tu. Yelah, Apek pula muda lagi. Risau. Yelah. Okay. Alright, macam mana? Dan kita nak baca dulu komen. Assalamualaikum Afiq Rahaya. Wow, Afiq. Ini aunty saya ni. Aunty, hai aunty. Yang tahu mesti awak kenal kan nombor 2. Ya, Ibu. Emma hadir. Alhamdulillah. Kita ada Echa Apek. Hai semua kepada viewers kita yang hadir. Terima kasih. Kita ada Haji Wali juga. Haji Wali daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Lili Samad juga di situ. Hai Pentarama. Hai juga. Terima kasih. Okey, apa-apa teruskan. Teruskan share, teruskan tap screen. Tap screen. Dan jangan lupa untuk share, untuk bagi tahu rakan-rakan anda yang Pentarama sedang live sekarang. Sebab kita tak ada live malam lagi. Kita live di petang hari iaitu 2.30 sampai 4 petang. Kita dah berubah. Aiman, ada orang komen lah Man, saya peminat Aiman. Alah, janganlah pemalu. Aiman ni pemalu. Terima kasih. Terima kasih. Tapi saya pemalu. Macam nanti. Boleh nampak. Macam tu. Hari ni kita ada kita punya Vivis. Nampak busy di situ. Kita kena nak kita nak tampilkan Vivis kita ada penyanyi irama tradisional dari Sarawak. Wow. Kita ada Irfan Lokman hari ni. Which is kita bangga tau. Kita patut berbangga sebab mereka menjadi Vivis kita hari ni. Wow. Dan kita ada lagi seorang.
orang Sarawak juga. Sarawak juga. Dua-dua Sarawak hari ni. Ya, sangat-sangat berbakat orang Sarawak. Betul. Jangan kecil. Jangan macam Okeylah. Okey, So nak cakap awak single lah. Ini dia wajah-wajah BVs kita. Ada Lily Samad dan kita ada Lokman, Irfan Lokman. Dua orang BVs kita yang handsome dan juga cantik. Yang penting dari Borneo. Awak pun Sarawak juga kan? Saya Sarawak tapi macam orang cakap macam bukan Sarawak. Kenapa macam lupa diri Apa ni? Astagfirullahalazim. Okey, jangan macam tu. Di mana ni? Di Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Dan jangan lupa untuk follow Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia yang betul. Kita ada HR, saya peminat APEC. Wow. Mana? Thank you. Assalamualaikum semua. Kita ada Emma. Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Rina Marina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan dari HR juga. Orang Sarawak memang berbakat. Betul. Alhamdulillah. Lahirnya di tanah Sarawak mungkin ya. Allah bagi orang berbakat. Ya, tak betul. semua. Banyak suara yang... Dia macam ni lah. Kalau macam Borneo ni kan, kita nak cakap, orang yang tak pandai menyanyi ataupun entertainment ni sangat jarang. Wow. Dia mostly memang semuanya berbakat. Okey, saya nyanyilah macam tu. Oh, bukan. Simpan dulu suara awak. Kita ada banyak lagu je lagi. Wow. Kita nak tak sembang-sembang dengan VVs kita? Okey, macam mana Irfan okey? Okey. Saya okey saja. Persediaan dari segi kesihatan semua okey? Alhamdulillah, buat masa sekarang saya masih okey lagi. Alhamdulillah. Kena jaga kesihatan sebab kita banyak lagi program yang menanti. Betul. Kita akan mengadakan tour. Betul. Jago selepas ini, so kesihatan kita kena mantap. Betul. Dan dengar cerita Irfan akan cover bahagian Pantai Timur. Kalau tak salah, betul? Nak belanja sikit tak? Boleh tak kita belanja sikit? Lagu apa? Lagu Pantai Timur? Terkenal dengan lagu irama Malaysia dia. Silakan. Belanja sikit. Chome demo ya chome putih jange goya ite. Itu dia. Tak payahlah VVs. Baru sikit tak, janganlah. Nanti dia main vokal lah. Nanti orang tak tengok kita pula. Okey, betul lah. Okey, kita pergi ke BV seterusnya yang paling cantik hari ni. Amboi, ya Allah. Lain macam pergi nak QR ke? QR, janganlah. Kalau macam Lilis pula, walaupun berbadan dua, Ya. Apakah kondisi kesihatan awak hari ni? Okey ke tak? Alhamdulillah, saya sihat je. Dan doakan dipermudahkan. Bila due tu? Dah nak dekat dah. Dah nak dekat dah. Yes, kita doakan. Betul. Dan kita berbangga juga sebab dia sanggup turun padang ni. Alhamdulillah. Membantu Alhamdulillah. So Lilis mungkin nak belanja sikit lagu, your favourite lagu. Alamak, lagu apa tu? Lagu apa tu? Lagu yang Lilis paling suka. Okey, lagu 80-an 90-an apa yang boleh, Lilis tahu? mungkin. Alangkah puas hatiku, maksud tercapai di kalbu. Cukuplah tu je. Tercampak. Di kalbu, dimain kalbu Betul, terima kasih Lilis. Ya, mengusik jiwa, itu dia. Kita kaitkan dengan mengusik jiwa. Tengok dia main kalbu. Betul. Sampai teringat zaman ke zaman Apik. Oh, kalau kita tengok dekat komen, jangan baca lagi. Okey, jangan baca lagi. Ada komen ni dah start dah. Bagi lagu-lagu request tu. Tapi apa-apa pun nak tanya lah dekat penonton yang ada dekat dalam ni kan. Betul. Tahu ke masuk Pentarama ni? Diorang ni tengok je tapi tahu ke? Tahu ke? Macam Aiman tahu ke tak? Mestilah tahu. Apa dia Aiman? Penerangan melalui 4 aspek, itu tarian, nyanyian, pengecaraan dan juga lakonan. Betul, ataupun singkatan bagi penerangan melalui persembahan drama, nyanyian, drama dan tarian. Hashtag hiburan bermaklumat. Yes, itu dia. Dan jangan lupa untuk follow kita orang punya media sosial Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok. Kita ada YouTube channel. Pelbagai video terkini kita update dari semasa ke semasa yang kita hadirkan. Mostly sebenarnya semua media sosial kita ada. Kalau boleh follow, tekan je butang Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia, dia akan keluar semua. Betul. Ada ke tak? Dah follow ke belum? Dah follow ke belum? Siapa yang belum follow ni? Nak kena sebab ni macam tu.
Betul, sebab kalau mereka semua tak follow kita dekat media sosial, mereka takkan tahu ke mana lepas ni Pentarama akan pergi. Apa mana perkembangan kita. Betul. Mana tahu Pentarama hadir ke negeri anda semua. Betul. At boleh. least you guys semua akan tahu. Oh, Pentarama akan datang lah next week, kena ready. Betul. Boleh hadir untuk menyaksikan hiburan-hiburan bermaklumat daripada Pentarama Jabatan Penerangan Malaysia. Kan? Okey. Boleh tak? Kita nak sekali lagi kita nak semua viewers kita untuk tap-tap screen. Teruskan tap-tap screen. Tap-tap screen untuk dan share kepada rakan-rakan anda untuk mengetahui Pentarama sedang bersiaran langsung sekarang. Yes. Betul. Kepada mana yang baru masuk, mesti ada yang tertanya-tanya hari ini edisi apa? Edisi apa? Hari ini edisi Mengusik Jiwa. Dan which is lagu-lagu pada hari ini adalah lagu-lagu dari era 80-an dan juga 90-an. Dan jangan lupa untuk bagi tahu lagu-lagu yang anda tahu. Mungkin lepas ini kita boleh hadirkan lagu-lagu yang anda inginkan kita nyanyi untuk anda. Nanti akan ada slot untuk kita macam tengok mana request lagu yang anda semua minta. Mana yang tahu kita akan nyanyi. Kita akan nyanyi. Kalau kita tahu. Kalau kita tahu lah. Cubalah, kita usaha. Kita usahalah. Kita tak nak buang masa. Kita dah berceloteh banyak, kita dah perkenalkan diri dan kita hadirkan bunga pada hari ini. Satu-satunya bunga pada hari ini yang menemani dua kumbang di sini. Alhamdulillah. Jadi, kita silakan Yulia Camelia. Segala yang terkusur, kusimpul akan menjadi api demi menjaga hatimu. Ku rela mengalah selalu. Mengapa kau berubah laku? Inikah yang harus ku terima seatas setiap sekian lama engkau menjadikan aku pelakon dalam sandiwaramu. Cintaku, rinduku bukan yang terkusur, ku ikat, ku belai dan ku simpul.
cinta tersimpul api. Yo, Yulia Camelia. Hai semua, Assalamualaikum. Yes, inilah bunga yang kita maksudkan. Yes. Macam mana persembahan pertama? Lega sikit? Lega sikit. Sebenarnya ni kali yang kedua. Kali yang kedua. Untuk makluman semua, Yulia ni adalah artis mungkin boleh dikatakan baru dalam pentaramai Jabatan Penerangan Malaysia. Yang tak follow Yulia, jangan lupa untuk follow. Sekarang peluang. Jangan lupa untuk follow album-album dekat Yulia dekat YouTube. Dengar lagu Yulia. Okey. Itu dia lagu Cinta Tersimpul Rapi. Tapi version apa tu Yulia bawa? Version AI. Yes, AI. Yang paling famous sekarang ni dekat TikTok. Di merata dunia ada lagu ni. Alhamdulillah. Aiman pun dengar Ifan nyanyi lagu ni. Yang paling best dia, yang hujung tu. Simpul rapi. Kan, dia lain kan? Gitu. Selalu ni kan sedih kan. Tapi lagu ni rancak kali ni. Betul. Okey, kita nak baca sikit komen daripada kita punya viewers kita. Kita ada CEO Sembang Kuat, best. Wow, best. Ada yang suka. Alhamdulillah. Kita ada Fazli Syam Ahmad, lelaki teragung 1. Lelaki teragung ni lagu 80-an ke? Bukan kan? Bukan lagu Zainal Faizah kan? Yes. Ya, okay, kita nampak dekat tak sini. Tak apa, kita biarkan dulu. Nanti kita akan pilih lagu 80-an dan juga lagu 90-an iaitu bertemakan edisi Mengusik Jiwa. Aiman, kita nampak tadi komen Didi Melody. Maksudnya Yulia ni AI ke? Bukan. Alamak, maksudnya lagu yang Yulia bawa adalah lagu versi AI. Sekarang ni banyak lagu versi AI yang menarik. Betul. Banyak yang menarik sekarang ni version baru. Betul. Dan kita nak baca lagi. Alamak, admin delay lah. Okey, minta maaf dari segi admin kita. Fazli, mohon bersabar ya. Okey, Hanan Adriana. Abang Syaf, kenapa semua panggil Abang Apek? Kita orang pun tak tahu. Dia Melayu ke Cina, kita tak tahu. Macam tu. Okey, Didi Melody, Hana Adriana, itu nama manja dia. Masing-masing ada nama manja. Betul. Kalau Yulia nama manja apa? Nama manja Yuyu. Yuyu. Kalau Ai. Tak boleh. Kalau Aiman Ai. Kita pakai yang pula. Okey. Seterusnya kita ada Jaseng King. Dekat Kemkom ke ni? Kemkom? Oh, maksudnya Kementerian Komunikasi. Okey. Betul. Maafkan kita orang pun macam Kemkom. Maknanya kita bukan Gen Z ke? Yes. Sekarang ni banyak short form. Yes. Seterusnya, kita ada Lilis, manja kali kamu. Betul. Sebenarnya Yulia ni manja sebenarnya. Ya ke? Janji manja. Janji. Okey. Dah, kita dah baca. So, korang boleh komen lagu-lagu 80-an bertemakan edisi Mengusik Jiwa. Kejap lagi kita akan hadirkan lagu yang korang minta. Yang latest one. Lita Rutin Labs. Sedapnya, saya suka suara kamu Yulia. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau suka kena tap like and share live kita. Jangan lupa Pentarama. Nanti kita akan ni lagi. Okey. Yang kita dah cakap tadi, Pentaramai ni adalah hiburan bermaklumat. Yulia dah sampaikan lagu yang pertama. Betul. Cinta Tersimpul Rapi. Yang kita nak bagi tahu info. Tadi kita dah berhibur. Kita nak sampaikan info pula kepada anda semua. Betul. Iaitu, info semasa 5 tumpuan hadapi krisis bekalan global. Krisis bekalan global ditangani dengan fokus jelas demi kestabilan negara. Kerajaan sedang urus secara berfasa, berpandukan data, libat urus bersama industri dan tinjauan di lapangan. Macam kita bagi tahu tadi, 5 tumpuan utama. Apa itu Yulia? Antara 5 tumpuan utama. Seperti stabilkan bekalan tenaga dan input kritikal. Yang pertama. Yang kedua, kawal tekanan kos kepada rakyat. Yang ketiga, pastikan projek yang penting untuk rakyat tidak terbengkalai. Betul. Yang seterusnya, lindungi pekerjaan dan pendapatan keluarga. Betul. Dan yang terakhir, bina daya tahan ekonomi jangka panjang. Betul tu. So kita maklumkan tentang krisis yang berlaku sekarang. Supaya kita punya viewers ataupun yang di luar sana tetap up to date orang cakap. Dia sentiasa mengetahui isu semasa. Yes. Okey, sekarang ni kita nak bagi tahu penonton. Boleh request lagu. Kalau dekat live kita ada dekat atas, kita ada boleh minta lagu. So
viewers kita boleh minta lagu, komen dekat kita punya live, lagu 80-an, 90-an, bertemakan edisi Mengusik Jiwa. Kejap lagi kita akan hadirkan, wow, mantaplah Yuyu dan Ai. Bukanlah. Aiman. Gitu. Nak lagu dangdut satu. Kejap lagi kita akan hadirkan lagu dangdut. Ada komen, lagu Kenanganku. Kenanganku. Kita nak belanja ke? Boleh kita belanja ke? Lepas ini kita akan belanja lagu Kenanganku. Lagu ni pun bukan 90-an ni. Kenanganku. Saya rasa lagu ni ni lagu favourite mak ayah saya ni. Ya, sama juga. Ayah saya pun memang lagu favourite dia. Betul. Orang tua kan? Yes, itu dia. Okey. Kita dah baca. Jangan lupa tetap komen lagu-lagu 80-an, 90-an. Kejap lagi kita akan baca ataupun kita tunaikan lagu permintaan anda. Kita akan pilih, kejap lagi kita akan pilih lagu yang korang nak tu. Kita pilih 2 dulu. Lepas tu kita akan pilih lagu yang seterusnya. Betul. Okey. Sekarang ni kita nak ke persembahan seterusnya, Aiman. Tika ini kita hadirkan lagu seterusnya, Syaf Asran. Terima kasih Aiman dan Yuyu. Yang pedih tercelah di sudut ingatanku, air mataku kau renang bahagia. Jika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini nanti-nanti bayangmu sayang. Bertanya-tanya ada sang bunga, mengapa layu jua. Bertanya-tanya di hujung rindu, kau pun berlalu. Ku ulangi pertemuan, walau hanya ku mendagam sisa cinta bersama rindu yang terdampar. Saat diriku sendiri menangisi pembagianmu kekasih dan cuba memujuk rindu yang pedih tercelah di sudut ingatanku, air mataku kau renang bahagia.
padu janji kasih yang baru. Ku masih sadar. Sepatutnya macam ada orang masuk kan, macam sebab kita tengah best lah lagu ni. Memang lagu-lagu yang macam memang berjiwa-jiwa apa benang. Wow, sedapnya suara awak. Tadi saya dengar kat belakang saya macam saya terus teringat kisah sedap. lama. Oh, kisah lama. Maksudnya okey dengan siapa? Tak ada. YTJ. Diorang tak tahu. Janganlah. Rahsia antara kita. Okey. Alright. Sedap betul awak nyanyi. Memang alhamdulillah. Sebab itulah dia edisi mengusik jiwa. Memang betul-betul kena usik jiwa. Maksud rasa ke tak? Rasa. Memang menyentuh hati maksudnya saya. Maksudnya Apek diterimalah mengusik jiwa tu. Ya, sangat. Alright. Okey, sekarang ni kita nak baca komen. Ada yang cakap. Okey. Lilis Ahmad, Apex mantap. Thank you Lilis. Daripada ni Izzah Zainal. Oh, ini lagu-lagu request yang akan kita nyanyi sekejap lagi insya-Allah. Kesilapanku keegoanmu. Boleh kita letak dalam list sekejap lagi. Boleh. Dari Lilis sama juga. Yuyu macam Barbie doll lah. Barbie doll. Okey, kita baca Faisal Saad. Okey. Tak boleh tengok Apex nyanyi, saya sedih. Yelah sebab lagu ni sedih. Lagu ni sedih. Kenapa tu Faisal? Ada cerita di sebalik? Ada cerita di sebalik lagu tu. Kan? Kita kena korek ni daripada Faisal Saad ni. Sekejap lagi. Kita ni atas. Alright. Apex nampak juga ada beberapa orang yang komen, dia cakap Apex lagu Bintang. Itu lagu kebangsaan saya. Dia kalau tengok muka Syaf Asran, tak lari daripada lagu Bintang. Sana sikit. Alright. Nak baca lagi komen? Boleh tak tarik komen tu ke bawah lagi? Sebab saya nampak banyak tadi. Ya. Okey, boleh. Lagu Bintang tu kita letak dalam list sekejap lagi. Okey. Kita baca juga. Lagu ni ada kena-mengena dengan Apek ke? Oh, mungkin semua orang kot. Semua orang? Semua orang lah. Ya ke? Ya, betul. Betul Jangan teruskan. Okey. Okey, sekarang ni kita nak nyanyi lagu request. Oh, terus? Apek nyanyi lagu Bintang boleh ke? Okey, lagu Bintang sebab kita nampak macam ada 1, 2, 3 juga tadi lagu Bintang. Kesilapan keegoanmu tu awak? Boleh. Okey, boleh Alright. Okay. Kita lagu Bintang dulu. Macam mana? Musician nak ikut ke? Saja nak kacau musician. Okey, tapi kita nyanyi acapella je lah Ya. Acapella boleh Bintang mana Okey lah. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana walau telah direncana. Bintang kau tinggi di atas, ku duduk rendah di bawah. Hidupmu berteman bulan, bukan insan kekurangan. Bintang jangan kau terus begini, nanti malammu tiada berseri. Kita akan tetap bersama untuk selamanya. Cuma lain suasana. Wow, kenapa sikit sangat? Nama pun request. Oh, so kita belanja sikit je lah. Sikit je. Sedap. Okay. Betul Apek nyanyi lagu Bintang ni. Alright.
Okey, sekarang ni kita nak teruskan info kita selepas kita berhibur tadi. Kita ada info apa ni selepas ni? Kita nak bagi info kepada anda semua tentang pengeluaran biodiesel B15 bermula 1 Jun 2026. Ini bertujuan untuk bantu turunkan harga diesel negara. Betul, dan juga pelaksanaan dibuat berperingkat ya Yulia, dengan sasaran meningkat ke B20 dan berpotensi mencapai B50 dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Betul. Jadi ini merupakan inisiatif kerajaan untuk menurunkan harga diesel. Betul. Alright Yulia. Kita nak teruskan dengan lagu yang seterusnya. Rasa kita nak panggil siapa? Tadi Yulia dah nyanyi. Apek pun dah nyanyi. Kumbang lagi seorang belum nyanyi. Kumbang tu takkan nak bagi kerja senang je kan? Takkan tak nyanyi. Takkan tak nyanyi. Siapa yang datang sini kena nyanyi. Tapi lagu seterusnya ni ada mengenai macam patriotik sikit. Patriotik? Ya. Lagu apa tu Apek? Lagu rahsia. Jadi tak nak buang masa, dipersilakan. Aiman! Terima kasih. Lahirnya sebuah cinta yang murni abadi sejati. Di sini tersemai cita-cita berjambah jadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan,
akulah penyambung warisan. Ya, itu dia Aiman. Yes. Dengan lagu Warisan. Warisan. Orang Kelantan panggil Warisan. Warisan. Ah. So kita ada lagu, kita selitkan lagu patriotik. Betul. Kita tetap sayangkan Malaysia. Betul. Edisi Mengusik Jiwa. Lepas ni kita akan hadirkan lagu Rasanya 80-an 90-an. kita seorang-seorang ada lagu patriotik, betul Yes, kena ada. Sebelah sana sikit. Kita tak nampak. Okey, maafkan kita. Okey, kita nak baca komen. Alright. Terima kasih kepada yang hadir, yang typing screen, Yes. yang daripada tadi duduk dalam live. Terima kasih Yes. kerana support Pentadbiran Jabatan Penerangan Malaysia. Mana yang tengah hadir dalam live ni, Betul. jangan keluar. Tunggu Jangan kejap. keluar. Tunggu kejap. Sampai pukul 4 je. Banyak lagi sebenarnya lagu best-best kejap lagi. Betul. Okey. Alright, korang semua teruskan komen, teruskan tap screen. Yang paling penting jangan lupa share Betul. live ni Yes. supaya live kita ni spread. Semua orang tahu. Supaya orang tahu. Pentadbiran Yes. sedang bersiaran langsung sekarang. Nak lagu rindu serindunya. Okey, Boleh tak? kejap lagi. Sabar je, eh. Haji Wali. Okey. Kita naik lagi. Kita Okey, ada CEO Sembang Kuat, Best Abang Ijan. Peminat Abang Ijan Darren ni. Asangki Love Love. daripada Izzah Zainal. Haji Sedapnya lagu tu. Tu, wow. Ya ke Apek masih Yang sendiri? itu tak payahlah baca. Salah. Lupa pula. Kita. Alright. Okey. Kita ada Emma, Best Apek Cahaya Thank Mak. you. Alhamdulillah. Mak, ibu yang selalu ibu. support Apek Ya, daripada betul. awal sampai ke Kalau akhir. Apek ni jadi artis yang famous, Ya. inilah pengerusi kelab, bro. Alhamdulillah. Mungkin manager Apek? Okey, boleh juga tu. Talk to manager. Ya. Okey. Kita seterusnya. Hanan, Adriana, kita ada Abang Syaf. Abang Syaf nak notice. Ya, saya notice awak. Dia nak cuti ke? Oh, bukan. tu, Bukan notice tu. bukan Okey. tu. Jadi Okey. kalau tak salah Yeah. saya kan, adik Hanan ni dia dari sekolah-sekolah dari Kelantan kalau tak salah saya. Yes. Hai, salam kenal daripada Adik Betarama. Hanan kirim salam semua. Betul. Kawan-kawan dekat sekolah. Tapi abang lupa awak dari sekolah mana. Yes. So boleh komen sekolah daripada mana? Ya. Ni boleh notice. Ini yang program kita tu lah. Program Ya. Pentarama Homecoming. Dan Delap juga, Malaysia Betul. ku yang kita hadirkan sekolah ke sekolah di Malaysia. macam Apek hari tu baru balik dari Kelantan. Wow, Awak Aiman akan ke daripada mana? Perlis. Awak akan ke Perlis nanti ke dah pergi hari tu? Dah, kita dah pergi hari ni. Okey. Okey, alright. Okey, kita dah baca komen. Komen pun tetap komen. Ada lagi. Yes. Kejap lagi Kita ada akan baca info lagi komen. selepas Yes. ini Aiman mengenai subsidi dan juga bahan api iaitu RON 95 dan juga diesel. Ya, subsidi bahan api meningkat mendadak daripada RM700 juta kepada 5 bilion sebulan pada tarikh 2026. Wow. Betul, dan juga seperti ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Betul tu. penyusunan semula pembelanjaan kerajaan akan dibuat secara berhemah tanpa menjejaskan keperluan mendesak sektor kesihatan dan juga pendidikan. Betul tu. Budi 95 kekal RM RM1.99 seliter dengan kuota 200 liter sebulan untuk 16 juta rakyat Malaysia. Betul, dan juga harga diesel bersubsidi terus diberikan secara bersasar serta bantuan tunai diesel turut diberikan kepada golongan yang layak seperti budi madani, Yes. agri komoditi dan juga budi madani individu masing-masing RM400 Malaysia bermula April 2026. Kerajaan komited mengoptimumkan fiskal negara, menyelaraskan pembelanjaan berdasarkan keutamaan serta memberi fokus kepada keperluan kritikal untuk melindungi rakyat. Wow, kerajaan punya ni kan. Ya, betul. Betapa prihatin terhadap Ya, rakyat. betul. Dan juga ini juga isu-isu yang semasa juga kan Aiman kan? Betul. Itulah kita kena berterima kasih pada kerajaan kita, kerajaan Madani. Betul. Yes. Alright Aiman. Yeah. Lagu yang seterusnya ni kita tak nak confuse. Apa, Kita tak nak confuse. Aiman tengah confuse ke tak? Aiman confused nak Confused. keluar ke tak? Apek pun confuse juga. Sebenarnya macam sekarang nak buat apa semua. Apa kata kita panggil Yuyu? Kita persilakan Keliru.
dirimu. Semalaman ku mengenalmu, marah rasa gelisahku menjadi satu. Ku tahu kau di dalam dilema, sukar untuk buat pilihan. Jangan kau cepat berubah pendirian diri. Salahkan ku, jangan salahkan ku, kasihi aku, lupakan diriku. Mana satu ku jadi keliru, aku makin keliru. Di kau selalu saja begini, aku selalu tidak mengerti. Namun ku masih percaya kita harus bersama. Tahu kau di dalam dilema, sukar untuk buat pilihan. Jangan kau cepat berubah pendirian diri. Salahkan ku, jangan salahkan ku, kasihi aku, lupakan diriku. Mana satu ku jadi keliru, aku makin keliru. Ingin jumpa, tak ingin berjumpa, ingin bercinta, tak ingin bercinta. Dan tentang ku beri jawabanmu, ku tak ingin keliru. Aku keliru, ku tak ingin. aku keliru, no, no. Tak ingin, yeah, oh, oh. Itu dia, confused. Confused. Itu kalau yang international lah. Confused. Kalau dalam bahasa Melayu, keliru. Keliru lah, dek. Keliru ke tidak? Sekarang tak. Tak keliru dah, keliru dah. Pandai nyanyi? Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton kita yang masih setia. Betul. Korang semua teruskan komen, tap screen dan juga share live ni. Betul. Kita nak baca komen dekat sini. Alright. Ada yang komen Emma, best apek, cair mak. Betul, terima kasih. Ini buat apek ni, Yulia. Oh ya ke? Hai. Dia bukan setakat datang sini, masuk live ni nak support apek je. Dia memang peminat tegar Pentarama. Wow. Apa saja live Pentarama, mesti ibu akan masuk. Walaupun dia tengah kerja. Oh, sangat supportive. Dia sanggup turunkan volume handphone dia. Dia ambil airpod ke apa, nak tengok live kita. Wow, Betul. sangat supportive mak apek rupanya. Alhamdulillah. Alright Yulia, kita ada info semasa juga yang kita nak sampaikan, iaitu mengenai langkah utama kerajaan hadapi krisis. Apa itu Yulia? Okey, kerajaan laksana subsidi bersasar diesel, elektrik serta kawalan harga ayam dan telur bagi mengekang kos dan melindungi rakyat. Ya, dan pembelanjaan subsidi petrol dan diesel cecah sehingga RM7 bilion. Kekang kos, logistik dan harga barangan. Selain itu, subsidi elektrik bersasar pula merangkumi pengstrukturan tarif lindungi 85% pengguna domestik daripada kenaikan bil 9 juta isi rumah akan terima manfaat melalui insentif cekap tenaga. Betul, dan juga bagi kawalan harga ayam dan telur pula melibatkan peralohan daripada subsidi pukal kepada kawalan harga lebih strategik dan juga penjimatan subsidi disalur semula kepada golongan sasar. Ya, itu dia merupakan kita punya kerajaan kita punya inisiatif
Betul. Sebenarnya banyak sebenarnya inisiatif yang kita ada sebenarnya kan. Betul. Tapi kita akan share dengan mereka semua satu persatu. Ya, betul. Okey, Alright. jadi sekarang ni kita nak tengok penonton kita punya request lagu tadi. Kita tadi awak ada hutang satu tadi. Oh, ya ke? Kesilapanku Keegoanmu. Boleh boleh. lagu tu? Macam mana Boleh. Maria? Okey ke Maria? Awak MD? Kesilapanku keegoanmu. Alright, baiklah. Sementara kita nak menunggu sesuatu yang terpampar di situ. Ya. Awak tahu lagu ni kan? Saya- Takkan tak tahu. Awak tu penyanyi irama tradisional. Ya Awak ke? mesti selalu dengar artis ini menyanyi. Betul. Okey, saya belanja sikit Alright. Besar kesilapanku, besar lagi kesilapanmu. Hampa yang kau rasakan, hampa lagi perasaanku. Kau cuba menyatakan aku membuat kesilapan yang tak mungkin kau maafkan lagi. Ku tak mungkin kau perlu di sisi. Dah, itu je. Sikit now. Sebab kalau nak dengar saya nyanyi banyak, kena stay sampai habis. Okey, janji janji. Alright, kalau Yulia dah berjanji begitu, kita nak ke persembahan yang seterusnya. Ya. Siapa ya? Tadi kita dah keliru. Kita dah berkeliru, berkonfuse di sini. Sekarang ni kita nak berada di kawasan salju, boleh? Salju dan dia ada danau rindu macam tu. Ya. Jadi tanpa membuang masa, terimalah Aiman. Tak pernah ku kesal memilih dirimu, biarpun pudar gelap masa silam. Bagiku kasih sayang satu anugerah tak ternilai olehmu. Benarlah katamu, hidup penuh pura, tetapi tidak pada diri ini. Cintaku tulus suci yang lahir dari hati, salju di danau rindu. Mengapakah sukar meyakinkan cinta yang terbiar layu disirami duka, sedangkan diriku umpama pengemis mengharap kasihmu itu. Izinkanlah aku menyintaimu, dan sesungguhnya cintaku satu. Mengapakah sukar meyakinkan cinta yang terbiar layu disirami duka, sedangkan diriku umpama pengemis mengharap kasihmu itu. Izinkanlah aku menyintaimu, dan sesungguhnya
cintaku satu. Benarlah katamu, hidup penuh pura, tetapi tidak pada diri ini. Cintaku tulus suci, yang lahir dari hati. Salju di danau rindu. Yes. Aiman. Salju di Danau Rindu. Lama dah tak dengar lagu ni. First soalan apa? Ya. Rindu siapa? Dia salju kita rindukan tempat. Tempat. Salju di Danau Rindu. Apa tahu awak rindu siapa? Siapa? Ataupun tempat? Sarawak. Betul. Awak takut kan? Itu tepat sekali. Okey. Tepat, padat. Gitu. Okey. Terima kasih kepada viewers kita. Tap screen dan dari tadi stay tune sampailah sekarang. Terima kasih. Dan jangan lupa sentiasa tap screen. Betul. Juga share live ni. Itu yang Kita paling dah penting. mendapat 23.7k likes. Terima kasih. Tepuk. Alright. Tak ada tepuk Selalu ada filter. Selalu ada filter tu. Okey. Okey. Ada. Ada. Okey. Kita nak baca sikit komen. Yes. Siapa komen ni? Mana? Boleh kita scroll ke atas sikit? Adik Hanan tak tanya. Hanan, abang pakai baju hitam tu nama apa ya? Nama dia Chris Hopper, bukan? Nama dia Aiman Haziq. Nama abang ni Aiman Haziq. Ya, boleh follow. Boleh panggil sayang. Jangan. Tak boleh? Boleh. Okey. Seterusnya kita ada Miki hadir. Terima kasih Miki kerana hadir dalam live Petang Remaja Bintang Malaysia. Bawa lagi. Lagi lagu 60 mantap. Okey, kita ada 12 new message tu. Yes. Alright, lagi. Mana ni? Okey, next. Okey, padat. Okey. Seterusnya kita ada Love the Duduk. Dari Wadi Diana. Oh wow. Okey, Wadi Diana Aiman. Okey, dari Finally, Nur Aiman. Amin JDT. Mantap. Terima kasih. Hanan Adriana from SK Kubang Krian 3. Ini sekolah yang terakhir dekat Kelantan. Alhamdulillah. Ya ke? Betul. Dia mesti rindu Apek. Tak apa, Hanan boleh. Ya, SK Ismail Petra kan? Satu. Betul. Yang adik ni, adik IZSRX ni. Oh, okey. Terima kasih juga. Nyanyi lagi, Dek. Maria. Yes. Okey, kita ada Hanan. Mana lagi ni? Okey, kita keliru sebenarnya. Kita tengah bermain dengan kamera. Okey, kita ada Emma, Epilog Cinta, Suhaimi Mior Hassan, Epilog Cinta. Macam mana? Ingat kan? Epilog Cinta. Macam pernah dengar lagu ni. Kita macam lagu tu? tahu tajuk tapi macam Epilog Cinta. Dari Bromley. Yes. Okey, kenapa muka dengan sound delay banyak? Okey, kita minta maaf. Mungkin kita boleh perbetulkan di kemudian hari. Okey. Dari HJ. Ni Adel. Rindu semua tim Petang Remaja. Alhamdulillah Adel. Anak buah. Okey, rindu apa? Dari Sweet, miss you too. Sweeto Amato. Best. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih setia menunggu. Terima kasih Hanan. Kita ada Jojo. Hai Apek. Kita ada As. Kami nak Abang Apek nyanyi lagi. Boleh. Kejap lagi. Banyak lagi lagu Apek. Banyak. Kita ada around 67 lagi lagu. Alhamdulillah. 67. Ni macam lah pukul 6 je habis ni. Bukan pukul 4 ni. 6 esok. Yes. LB Brandon. Tak rindulah. Okey lah Iman. Memandangkan macam ramai dah masuk kan. Yes. Kita belanja. Okey, kita belanja. Lagu apa tu? Lagu apa? Masalahnya kita dah terlepas banyak lagu ni. Ya, tadi lagu apa tadi? Lagu apa yang kita boleh tunaikan? Yang saya ingat tadi Cinta dari Bromley. Jodoh Lebaran. Dah habis raya dah. Macam ni lagu tu Tolong someone. Epilog Cinta. Epilog Cinta dari Bromley. Macam dia saya tahu. Okey. Nun di sana beribu batu, kau ku tinggalkan bersama hatimu. Nun di sana kau meratap pilu, satu masa nanti kau akan mengerti apa maksud Apek.
Gitu. Dia sambil-sambil bagi tahu ataupun nasihat Apek. Macam bagi tahu kat Bagi awak tahu, lah. meluahkan. Yes. Situ dia. Okey. Apabila Lagu cinta. Kesetiaan Siti Sarah. Okey. Itu 80-an ke? Itu 80. Kejap kami ada talian hayat dekat tepi. Yes, kita ada tanya 80-an ke 90-an tu? Kesetiaan menghalangi. Boleh kita belanja boleh, sikit. approve Okey. Yes. Go, Iman. Kesetiaan. Kesetiaan menghalangi ku pindah ke lain hati dan tak ingin ku melukai mendambakan cinta ini hanya kekalnya denganmu. Tapi kudrat tak di tanganku padamu, ku alunkan rinduku, sayang jadi sendu, tinggalkan lara putus cintaku di akhir kali pertemuan pilu. Tahu kau meninggalkanku, kau balikan kesan menunggumu. Tunggu kejap. Kesetiaan Yes. by Aiman untuk Apex. Setialah. Betul. Betul lah. Betul Setialah. Begitu. Okey. Takutlah. Kita sambil menunggu sebab kita kena tunggu. Yalah, Kalau kita betul bagi lah. habis nanti semua keluar. Ya, Gitu. betul. Alright Aiman, kita ada info semasa ni, iaitu Yes. pembentukan negara bangsa. Okey, dalam rancangan Malaysia ke-13, kita ada terus memperkasa program jati diri dan semangat patriotik. Untuk pembentukan negara bangsa, beberapa program memperkukuhkan patriotisme dan juga identiti nasional dilaksana seperti 1. Kembara Perpaduan Nasional. Kedua, Piagam Harmoni Malaysia. dan juga program latihan Hikmat Negara 2.0. Yes. Pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan cintakan negara sebenarnya. Betul. Yang terakhir tadi tu awak pernah tak pergi? Aiman tak pernah terlibat. Tak pernah. Apek pernah. Sama juga tak pernah. Macam rugi kan? Ya, betul. Siapa yang pernah terlibat? Tolong- tolong komen. Dulu. Komen. Alright. Gitu. Oleh itu kita Okey. nak teruskan dengan persembahan kita yang seterusnya. Yes. Sebab tadi dah kita cakap mengenai patriotisme kan. Yes. Kita mestilah nak belanja satu lagu patriotik. Patriotik. Kita hadirkan Yulia. Bersada indah bermain, pepohon menghijau menghias pantai. Putra putrimu tersenyum riang, tegas bebas sejahtera makmur, maju jaya di bawah naungan payung mahkota. Oh, pertiwiku perkasa, disanjung dipuja setiap masa. Berwaspada sentiasa bersemangat wajah. Satu bangsa, satu bahasa, satu budaya. Malaysia, nusaku tercinta. Tumpuan pelancong dan juga para peniaga,
Batik songket tenuna menawan terkenal merata dunia. Kepadamu oh pertiwi, kasihku abadi sejati murni. Rela ku berbakti meski terkorban diri. Padamu ku curah sumpah setia dan janji. Dirgahayu oh tanah airku. Dan juga para peniaga, batik songket tenuna menawan terkenal merata dunia. Kepadamu oh pertiwi, kasihku abadi sejati murni. Rela ku berbakti meski terkorban diri. Padamu ku curah sumpah setia dan janji. Dirgahayu oh tanah airku. Dirgahayu tanah airku. Yeah, itu dia Yuyu. Boleh ke panggil Yuyu? Boleh. Kena formal Yulia. Yulia. Yulia, okay, Yeah. alright. Jadi macam mana, okay? Okay. Nampak macam sangat strong awal kat situ menyanyikan lagu Sebab Patriotic ni. kita kena terapkan cinta akan negara tu. Ya, itulah yang disampaikan oleh Yulia tadi. Ni adik Hanan kita ada komen. By the way, cantiknya akak. Terima kasih adik Hanan. Ya. Okey, tengok Lizjah. Dia kata live kali ni cantik. Alhamdulillah. Credit to Ibno dan juga Rosiliana. Dan juga kru-kru di belakang lah. Betul. Alright. Daripada Haji Wali. Mantap Yulia. Terima kasih. Alright, korang semua teruskan tap screen dan juga share live ni. Kalau tak share, Yulia tak nak kawan. Kalau tak share, kita merajuk lah. Tak nak nyanyi dah. Merajuk pun sedap suara. Macam mana? Okey, kita nak teruskan dengan kita punya baca komen tadi. Alright. Okay. Last komen. Kita tengok ada yang kata, tadi saya nampak dia kata rindu Apek. Ya, betul. I miss you too. Walaupun siapa saja yang komen di situ. Betul tak Yulia? Betul. Okey, ke sini Macam sikit. biasalah, kita orang memang tengah main dengan kamera. Betul. Okay, betul. Cantik. Alright. Okay? Alright. Kita nak teruskan dengan info semasa, tapi pada masa yang sama korang semua teruskan komen. Komen saja apa-apa ataupun request awal-awal lagu. Kalau nak dengar Yulia nyanyi lagi. Komen je, nanti kita akan pilih lagu mana yang kita tahu, kita akan cuba sampaikan. Sebab musician pun dia dah ready je kat situ. Sebab diorang semua power-power. Ya, betul. Request je lagu apa-apa. Tapi Betul. yang 80-an dengan 90-an lah. Ya. Janganlah macam tadi tiba-tiba Cinta Teragung. Itu kan lagu baru, dek. Alright, kita ada info semasa Yulia, iaitu Kemas Kini Perisian Keselamatan. Teruskan. Okey, amalkan keselamatan cyber melalui pengemaskinian perisian komputer. Betul tu. Dan juga lengkapkan komputer dan gadget dengan perisian keselamatan ataupun antivirus dan juga anti-spyware. Itu yang terkini tu Yulia. Ya, betul. Alright. Pastikan anda semua elakkan diri daripada menggunakan perisian keselamatan yang telah tamat tempoh. Betul. Dan juga gunakan perisian tulen
Itu yang paling penting. Betul. Sebab sekarang ni macam-macam boleh jadi, Julia. Ya, kita tak tahu kan. Jadi kita kena sentiasa memastikan perisian tulen tu. Betul. Ya. Alright, kita tak nak buang masa. Betul. Sebab masa pun mencemburui kita. Nanti kan tak sempat pula nak nyanyi lagu awak. Penutup tadi lagu awak kan? Nak tunggu kan? Jadi sekarang ni kita nak berbuih. Berbuih pula. Ada tak siapa-siapa nak letak buih kat sini? Mungkin Ataupun Aiman sendiri yang jadi tadi. buih? KL tadi. KL Yang tadi buih, ada. Kita pergi check dulu kat dia. KL. Okey, kita check dulu. Sementara tu, persilakan. Aiman! Mana KL tadi Mana KL? Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan. Terasa tercapainya kelakianku ini dengan sikapmu. Mentanglah aku ini san kekurangan, mudahnya kau mainkan. Siapalah aku ini untuk memindahului yang memutih, menjadi permaidani seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Juga mustahil bagiku mengapa bintang di langit menjadikan hantaran syarat untuk milikimu. Semua itu sungguh aku tak termampu. Silaku juga hendak jatuh cinta insan sepertimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai kabar. Aku bukan untuk mengingatmu. Siapalah aku ini untuk meminta bui yang memutih, menjadi permaidani seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Juga mustahil bagiku mengapa bintang di langit menjadikan hantaran syarat untuk milikimu. Semua itu sungguh aku tak termampu. Silam aku juga kena jatuh cinta dan sepertimu, seanggun bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai kabar. Aku bukan untuk mengingatmu.
Buih Jadi Permadi, sebenarnya lagu ini mengintai dari tirai kamar sebenarnya. Silap aku juga karena jatuh cinta insan seperti jangan ada seanggun bidadari. Wah, dia nak juga version perempuan. Mungkin Aiman, dia boleh hadirkan. masa Aiman nyanyi lagu ni, saya terus tersentak lamunan. Aduh. Kita rasa macam sedihnya. Yeah. Walaupun tak ada masalah pun. Yeah. Tapi Sebenarnya lagu ini sebenarnya banyak dimainkan di Malaysia dan juga negara seberang. Betul. Sebab tu ada kita confuse sebenarnya Buih Jadi Permaidani. Sebenarnya lagu ini adalah original dia. Mengintai dari tirai kamar. Itu dia. Ya. Okey. Kita nak baca komen. Betul. Kita nak berterima kasih sekali lagi kepada semua viewers kita dah mencapai 30.8 juta likes. Terima kasih kepada semua viewers yang daripada tadi tapping lah. Terima kasih semua. Okey, kita nak baca komen. Okey. Kita nampak Yang pertama kita ada Lilis Jahyatim live kali ni. Okey, tadi dah. Okey, macam mana nak bagi gift? Okay, gitu. Okey, Haji Wali, sedih baru nak memberi. Okey, tak apa, pentarama. Okey, kita baca. Sedap suara Aiman, menari pun pandai. Alhamdulillah. Aiman ni memang full package. Sebenarnya anak cakap. Kita. Aiman jadi Terima kasih ibu. Ibu ni adalah ibu Apel. Yelah tahu kan? Yeah. Okey, kena tahu. Aiman ni akan sentiasa masuk, bukan Aiman Embong. Bukan. Gitu. Terima kasih ibu sentiasa support Pentarama dari dulu sampai sekarang. Semoga ibu sentiasa sihat walafiat. Amin. Okey, terima kasih yang tapping. Dayangku Ifa, terima kasih share. Okey, kita tak ada ni. Jangan lupa untuk komen lagu 80-an dan juga 90-an bertemakan edisi Mengusik Jiwa dan Raga. Betul. Janganlah komen lagu-lagu yang lelaki teragung. Kita kan edisi 80-an dan 90-an nak dengar lagu dulu-dulu kan? Ya, lagu-lagu yang menyentuh perasaan anda. Lagu dulu-dulu. Betul tak Yuyu? Betul. Gitu. Okey, kejap lagi korang komen. Kejap lagi kita akan hadirkan lagu yang korang minta. Okey, kita nak menyampaikan lagi info-info. Kita nak updatekan info-info kepada anda. Jangan lupa semak resit. Siapa yang baru membeli belah tu? Okey, Yulia. Sebenarnya ada tujuan dia kenapa kita kena semak resit ni. Yang pertama, ia dapat dijadikan sebagai rekod perbelanjaan. Betul. Dan juga untuk mengesan perubahan harga jika harga yang dibayar tidak sama dengan harga yang dipamerkan. Dan itu juga sebagai bukti untuk menuntut hak ganti rugi ataupun waranti daripada penjual atau melalui Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Siapa-siapa yang mungkin kita kalau boleh kita tak puas hati, kita boleh tuntut tapi kena ada resit. Betul lah. Kita nak bagi tahu yang sebenarnya anda semua berhak mendapat pemulangan wang jika berlaku kesilapan imbasan harga. Kesilapan dan keegoan bukan lagu. Bukan. Okey, jangan teragak-agak untuk menuntut hak anda. Ya, jadi kalau itu kita kena sentiasa semak dan nyimpan resit kita. Tengok resit tu, kalau harga dia mahal, kalau harga RM1 takkan nak tuntut kot. Tapi kalau saya tuntut sebab juga. itu hak kita. Betul. Yes, kena tuntut Ya. Okey. Kita nak buang masa. Betul. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya daripada Apel. Terjagaku dari tidur yang lena, melangkah malas menuju jendela. Kabus menyelubungi subuh, mengimbas segala kenangan yang lalu. Lautan luas telah ku renangi, segala onak ranjau yang berduri. Tak kenal dan tak ku peduli
Ku terus mencuba kejar hingga kini. Bersama-sama tempuhi segala, walau jalanan masih jauh, hanya kau dan aku yang tahu. Saat gemilang yang aku nantikan hampir menjelma di depan mataku, ku percaya saat akan tiba, hanya menunggu tikadan masa. Bersama-sama tempuhi segala, saat gemilang akan tiba dan kita kecapi bersama. Bersama-sama tempuhi segala, saat gemilang akan tiba kan kita kecapi bersama. Sungguh aku berjanji dengan diriku sendiri untuk ku menggenggamnya, ikhlas sabar benar. Bersama-sama tempuhi segala, saat gemilang akan tiba kan kita kecapi bersama. Bersama-sama tempuhi segala, saat gemilang akan tiba kan kita kecapi bersama. Bersama-sama tempuhi segala, saat gemilang akan tiba kan kita kecapi bersama. Ya, itu dia Yulia. Wow. Sebenarnya kan lagu ni apa betul-betul tujukan khususnya buat family Pentarama. Wow. Sebab dia ada bersama-sama kita harungi segala halangan dan kita akan kecapi bersama. Nampak tak? Betul. Okey. Hari ni alright. Kita nak teruskan dengan macam semua terdiam.
Okey. Macam mana? Okey, kita nak teruskan. Kita nak tengok ada berapa viewers kita ni. Yulia perasan tak viewers kita dekat atas tu ada berapa? Wow, nampak sekarang tak? kita ada 401 view. Betul, thank you very much. Terima kasih. Hai, yang baru masuk. Alright, teruskan. Stay tune dekat dalam live ni sebab edisi mengusik jiwa. Yes, dan saya pun nak turut serta walaupun tak terlibat sebenarnya. Okey, Yes. Okey, sebenarnya Apek, Okey. untuk pengetahuan semua, sebenarnya agak menyedihkan. Untuk pengetahuan semua, ini adalah bukan minggu terakhir, ini adalah edisi terakhir Apek bersama dengan Pentarama. Lepas ni Apek takkan ada dalam live TikTok dah. Apek nak merajuk. Yes. Dan kita mungkin kita nak Apek ceritakan sedikit pengalaman Apek sepanjang daripada Apek masuk Pentarama dekat Pentarama. Okey. Apa pengalaman ataupun apa yang actually banyak sangat Aiman, tapi apa yang Apek boleh share sikit dengan semua orang yang ada dekat dalam ni. Apek masa first masuk, dekat Yulia lah sebab Aiman dah tahu semua. Apek masa masuk, Apek just tahu menyanyi je Yulia. Ya ke? Sebab Apek ingatkan macam masuk sini, suka-suka menyanyi je. Tapi bila masuk dalam ni, baru tahu yang kita kena pandai mengacara, kita kena pandai menari, kita kena ada lakonan juga ataupun sketsa. Tapi Alhamdulillah sebab pihak-pihak atasan semua cakap tak macam keras sangat, apa wajib kena buat macam tu. Kiranya Apek belajar ke sini. Alhamdulillah sekarang ni saya dah berani untuk mengacara, menari pun walaupun tak se-sharp Aiman, tapi Apek beranilah. Alhamdulillah. Dan Aiman akui sebenarnya para penonton, Apek ni adalah antara orang yang cepat belajar. Kalau dulu mungkin Apek ni agak kaku, tapi sekarang dia dah boleh. Dia dah boleh kalahkan Aiman padahal dia lagi depan daripada Aiman sekarang. Itu adalah mungkin pengalaman ataupun proses pembelajaran sebenarnya Apek kan. Tapi apa-apa pun walaupun Apek tidak bersama dengan family Pentarama, Apek akan tetap sokong Pentarama. Amin. Tak kisahlah Pentarama HQ ke Pentarama Sabah Sarawak. Apek akan tetap sokong anda semua. Dan terima kasih juga kepada followers mana yang mengenali Apek, dan jika Apek ada buat salah di mana-mana, terkasar bahasa, maafkan saya. Saya hanya insan biasa. Insan biasa. Dan Aiman mewakili semoga keluarga Pentarama mengucapkan terima kasih kepada Apek sepanjang pengalaman Apek bersama kami. Sepanjang program Apek banyak mungkin kita sama-sama belajar dan mengajar. Sama-sama belajar daripada proses kosong sampailah sekarang. Dan orang cakap zero to hero. Betul. Dan kita mendoakan semoga Apek dipermudahkan di tempat baru. Terima kasih. Dan juga saya mendoakan juga kepada Pentarama terus sukses, terus meletup-letup maju jaya tu. Amin. Dan jangan lupa untuk terus support Apek. Apek takkan berhenti menyanyi, insya-Allah. Tidak. Okey, jangan lupa untuk follow channel YouTube Apek. Kita ala-alang kan. Apek lepas ni ini adalah bulan terakhir Apek bersama dengan Pentarama. Dan juga ini pun TikTok live Apek yang terakhir. Ya, betul. Itu yang kita nak percaya pada diri. Memang kena tarik back. Keluarlah Aiman. Keluar. Aiman memang kena tarik back. Apek dah tak boleh dah. Kita dua je. Okey, kita abaikan, tak ada. Okey, kita nak baca komen. Kita ada Hanan Adriana. Abang Syah nak pergi mana lepas ni? Boleh tak kita ceritakan perjalanan Apek lepas ini? Sangat. Kalau bagi Aiman sebagai kawan, Aiman sangat teruja untuk bercerita. Sebenarnya ini adalah satu proses melangkah yang lebih jauh. Lebih tinggi. Lebih tinggi, insya-Allah. Sebab dia macam tapi tetap akan memijak tanah. Betul. Down to earth lah. Down to earth. Boleh Apek nak ceritakan tak dekat Hanan ni? Mungkin Hanan ni macam kepo. Malu pula saya nak cerita. Aiman. Okey, Aiman sebenarnya Apek diterima sebagai salah satu apa orang cakap staff di Malaysia Airlines. Cabin crew Cabin crew. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tanya. Terima kasih. Kami keluarga Pentarama sangat sebenarnya. Aiman, apa nak share satu benda? Untuk nak melangkah ke dalam family Malaysia Airlines bukan senang. Kita kena berhadapan dengan ramai pihak-pihak VIP yang sangat protokolnya bukan main-main. Jadi Apek menggunakan apa saja yang knowledge yang Apek belajar dekat Pentarama, iaitu kita nak berkomunikasi dengan ramai orang. Tak kisah siapa di depan kita.
itu yang Apek guna untuk ke interview Malaysia Airlines dan alhamdulillah Apek diterima. Alhamdulillah. Kita tahniah Apek dan semoga maju jaya selepas ini dunia akhirat. Okey. Amin. Dan sebab kita tiga dah ada kat sini, mari kita bersemangat patriotik. Oh yes. Kita persilakan Malaysia berjaya. Gila tengah. Malaysia kita sudah berjaya, aman, makmur, bahagia. Malaysia abadi selamanya, berjaya dan berjaya. Berbagai kaum sudah berikrar menuju cita-cita, satu bangsa, satu bahasa, Malaysia berjaya. Dari Perlis sampailah ke Sabah, kita sudah merdeka. Negara makmur, rakyat mewah, kita sudah berjaya. Dengan semboyan kita berjaya, gemuruh di angkasa, satu bangsa, satu negara, Malaysia berjaya. Aiman. Malaysia berjaya. Bom, bom. Malaysia kita sudah berjaya, aman, makmur, bahagia. Malaysia abadi selamanya, berjaya dan berjaya. Berbagai kaum sudah berikrar menuju cita-cita, satu bangsa, satu bahasa, Malaysia berjaya. Dari Perlis sampailah ke Sabah, kita sudah merdeka. Negara makmur, rakyat mewah, kita sudah berjaya. Dengan semboyan kita berjaya, gemuruh di angkasa, satu bangsa, satu negara, Malaysia berjaya. Malaysia berjaya. Edisi mengusik jiwa tapi kita selitkan lagu-lagu patriotik. Betul, Jangan pernah Aiman. lupakan Malaysia kita berjaya. Betul. Kita kena terapkan semangat patriotisme tu di dalam diri. Yes. Okay. Kita dekat sikit Apek. Alright, kita dekat lagi. Kita nak baca komen. Siapa yang lagi komen ni? Ada lagi tak komen? Okay, terima kasih kepada semua view kita. Kerana tetap kekal bersama dengan Bandarama Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, kita nak baca komen. Ya, kita nak baca komen. Ibu cakap, ibu pun praktis menari. Dia cakap. Alhamdulillah ibu. Tak apa, lepas ni Aiman buat kelas ibu. Gitu. Alright. Okey, CEO sembang kuat. Lepas ni seorang-seorang orang ramai pergi. Ya. Tiada lama, tiada baru. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Yo, ada yang komen dekat sini. Ingat Apek masuk big stage. Alhamdulillah. Saya tak layak pun masuk. Ya ke? Kita tak power lah. Nanti ada rezeki di hadapan. Ada. Apa nak tunggu lagi 8 tahun? Lamanya itu kilauan emas. Ya, macam awak dua je lah. Okey, tak. Awak tengah-tengah. Okey, awak tengah-tengah. Okay, kita bahagi kamera. Okey. Gitu. Macam apa cakap, kita nak kena main kamera. Kita memang berebut ni. Okey. Okey, alright. Seterusnya, kita ada Adel, Hanan. Okey. Hanan, Adriana, good luck abang kat tempat baru. InsyaAllah, terima kasih. Irfan Luqman, lagu Kenanganku by Jeffrey Dean. Okey, bagilah satu sikit, bagi sikit. Okay. Daripada tadi ni, komen ni. Kita nak bagi bivis kita lagi nyanyi? Sedap. Pun okey boleh, juga. Boleh juga kan? Okay, kita cuba, jom. Okey, go. Jom. Kita cuba. Go, Irfan. Bivis kita, Kenanganku. Okey, sekejap. Mana kamera mana kita? Abang Kejap, menang sabar, kita, kejap. bertenang. Asyik kita je nyanyi kan? Kita bagi bivis kita pula. Aiman menari kat belakang. Aiman menari. Kenanganku,
kepadamu di waktu engkau di sampingku. Senyummu manis yang kau berikan tinggal diku, tidak kenal. Sambung. Kepadaku engkau berjanji akan setia sehidup semati, selagi hayat dikandung badan engkau seorang jadi pujaan. Tapi apa hendak ku katakan, kenanganku hampa belakang, tinggalkan aku seorang diri, merana hidupku setiap hari. Namun engkau tetap ku puja, walaupun kini kau jauh di mata. Siang dan malam wajah terbayang, janjimu itu tinggal kenangan. Itu dia. Okey. Itu dah jadi lagu lain. Sebab apa tengok tadi ada Irfan daripada tadi komen lagu. Kenanganku. Apakah kenangan itu? Okay, apa kenangan Aiman? Mungkin kenangan bersama Apek Okey, sepanjang berada di pentaraman. Pandai kau. Alhamdulillah. Alright Aiman, kita Okey. ada info semasa. Sambutan Hari Istimewa bulan Mei. Apa itu Yulia? Okey, kita ada tema tahun ni, Yes. Hari Ibu, iaitu Seteguh Kasih Kasih Ibu. Ibu. Ia Dan membawa juga- maksud apa tu Apek? Membawa maksud menzahirkan kekuatan, ketabahan dan juga pengorbanan ibu dalam mengimbangi kerjaya, keluarga dan juga emosi. Kasih ibu menjadi asas pembentukan sasiah anak serta keharmonian keluarga. Yes, betul tu. Dan Hari Guru 16 Mei disambut Oh. hari Sabtu. Ya, dekat-dekat dan je jangan sebenarnya. Lupa, dekat-dekat je sebenarnya. Hari Guru 16 Mei, hari Sabtu. Ya, oleh itu kita semua dah boleh prepare lah nak sambut Hari Ibu dengan Hari Guru Hari ni. Guru, Alright. yes. Dan jangan lupa untuk siap-siap hadiah daripada sekarang. Banyak tu nak kena beli hadiah. Yes, banyak tu. 2 tu. Macam mana tu? Alright. Okay, kita dah berceloteh panjang banyak lagu kenanganku. Ya. Dan kita nak kenangan apa lepas ini? Lepas ni kita Apa nak rasa- teruskan. Kita macam nak ke bulan. Kena Ke bulan? Apa rasa apa macam nak ke bulan lah kejap? Tapi Aiman dengan Yula nak pergi Bali kejap. Bali. Dipersilakan. Fantasi Bulan Madu. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, ke hujung dunia, ke bintang kejora. Demi cintaku padamu, ku korbankan jiwa dan raga. Biarpun harus ku telan lautan bara. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua mengajak nikmat cinta yang putih tak terbanding, sesuci embun pagi. Andai dipisah laut dan pantai,
ilham hilang pedoman. Andai dipisah, oh, cahaya dan bulan, gelap gelita, punah asmara. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua mengejam nikmat cinta yang putih tak terbanding, sesuci embun pagi. Andai dipisah laut dan pantai, musnahlah ilham hilang pedoman. Andai dipisah, oh, cahaya dan bulan, gelap gelita, punah asmara. One more, andai dipisah, oh, laut dan pantai, musnahlah ilham hilang pedoman. Andai dipisah, oh, cahaya dan bulan, gelap gelita, punah asmara. Syahbazran, Fantasi Bulan Madu. Betul. Awak nak pergi Bulan Madu kat mana? Nanti saya beritahu. Fantasi. Mungkin Fantasi bayangan. Bulan Madu. Oh, bayangan bayangan macam saja. masa depan saya selepas ini. Okey, itu dia. Tapi Okey. yang runs last kali Last kali tadi tu? itu credit by Ifa. Okey, Ifa tengok awak punya rujukan. Gitu. Okey, dan terima kasih. Kita dah mencapai 4 dah. Tadi 3, Pek. Betul. Kita mencapai 42.3K. Tapping, likes. Terima kasih. Dan juga viewers kita stay ada dekat dalam. Berapa ni, 420 viewers. Terima kasih semua stay tuned. Dari yeah. tadi sampai sekarang kita nak baca komen. Alright. Okey. Misa, siapa nak order hadiah boleh order dengan Asasish. Dengan asla. Susah betul nak sebut. Seterusnya, Emma, hari jadi Apek pun dekat-dekat gak. Iya. Betul. Banyak betul. Hari Ibu, Hari Guru, Hari jadi Apek. Okey, Apek, mesti saya nak tanya lepas ni. Apek nak hadiah apa? Tak saya nak payah. coklat. Tak payah. Alamak. Okey. Okey. Kita tadi dengarkan Apek nyanyi, ada suara latar. Ya. Tapi sedap gila. Ya. Andai ni bisa. Tapi yang penting dua-dua ni dari Sarawak. Kita perkenalkan Bonyon. Ya. Mana kamera kita? Kamera, come here. Kita nak perkenalkan BVs kita hari ni. BVs kita adalah Lilis Saman. Hai, Assalamualaikum. Dan yang kedua kita ada Irfan Lukman. Hai, Assalamualaikum. Yes. 3, 4. Ya, itu dia. Aiman, Penyanyi
Pemuzik pula. Pemuzik pula. Kita nak perkenalkan pemuzik kita. Kita ada yang paling hello sekali. Kita tadi ada peminat dia. Ya, betul. Yes, kita ada Ijan. Kita ada ni penyelamat kita pada hari ini, Abang Yasin. Dan kita ada Abang Ketuk kita, Ketuk Ramadan. Ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Kita ada Abang Wan. Mesti awak fikirkan nak bagi nama apa sebab nama dia banyak sangat nama. Abang Ketuk, Wan Rozi, Wan bukan. Jangan. Banyak sangat Dan Wan. satu-satunya bunga yang berada di dalam band kita, iaitu Our MD. Beri tepukan yang paling gemuruh buat Maria. Yes, itu dia. Pemuzik kita. Dia macam tak diterima yang Maria. Kita pula English macam mana? Mak dia terkejut. Kenapa nama anak aku Maria? Maria. Kita Tolong kan slang cuci pinggan Mary. Maria tak keluar. Bukan nama aku. Okey. Itu dia. Alright. Tanpa diorang kita takkan ada bunyi yang indah hari ini. Yes. Kita mesti akan Kenapa sepi awak masuk? Kita halau Kenapa awak masuk? Tak suka. Sebab Sajalah. tadi muzik ada satu bunga. Ni kira saya pun kita ada bunga satu juga. bunga. Okay, inilah kita Yuyu. Okey. Aiman nak tanya? Okay, mungkin ini adalah perjalanan ataupun mungkin adalah TikTok terakhir Apek bersama dengan keluarga Pentarama Jabatan Perdagangan Malaysia. Mungkin Apek ada pesanan kepada peminat ataupun... Saya tak readykan lagi saya punya speech. Tapi apa yang saya nak boleh cakap, first, buat viewers dan penyokong Tegar Pentarama, terima kasih banyak-banyak mengenali Apek selama ini. Dan Apek tidak akan berhenti di sini. Apek tetap akan sokong Pentarama apa saja perkembangan mereka ataupun di mana saja mereka berada. Mungkin Apek akan jadi salah satu viewers di dalam ataupun mungkin Pentarama akan jemput saya lagi depan. Sebagai tetamu jemputan. Dia macam Pentarama as Apek. Berangan ni. Okey, itu mengenai viewers kita. Terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kita akan jumpa dekat luar ataupun di mana-mana saja. Dan keduanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga buat family Pentarama. Tak kisah sesiapa sahaja. Di pihak bos ke, pegawai-pegawai ke, artis ke, musician ke, pengurusan ke. Sebenarnya Apek tak anggap itu semua. Apek anggap semua tu adalah family Apek Keluarga. Terima kasih banyak. Pentarama. Dan Apek ingin mohon maaf dari hujung rambut hingga ujung kaki kalau Apek ada tersalah laku dan terkasar bahasa. Dia macam hari raya pula. Tak apa, bukan hari raya je kita minta maaf. Setiap hari boleh minta maaf. Boleh. Betul. Buat salah minta maaf. Kosong. Alright, beres. Itu dia Apek. Jadi kita jumpa lagi. Bye-bye. Itu dia kata-kata terakhir Apek. Dan mungkin kita nak baca sikit komen. Sedikit saja. Hana Diana, bye-bye Abang Syaf. Selalu support. Bye-bye. Walaupun Apek pergi daripada Pentarama tapi akan tetap ada. Mungkin supaya temu jemputan. Akan sentiasa dikenang. Okey, kita nak buang masa. Masa sangat mencemburi kita sekarang. Betul. Apek rasa Yulia ada lagu untuk Apek? Itu adalah lagu perjalanan terakhir. Tapi kita tukar. Terimalah Yulia, selamat jalan Apek. Hey. Jangan coba merayu lagi, takkan ku lagi bertemu denganmu. Jangan coba menggoda lagi, takkan ku lagi bercinta denganmu. Manis mulut berbisa, hampir ku terpedaya. Kini ku menyadari engkau pandai berpura. Terpaksa ku melupakan dirimu yang tak setia. Ku tak
Tiada ubahnya bagaikan menukar baju. Cukup hanya sekali hatiku kau sakiti. Selama jalan Romeo, lebih baik ku sendiri. Jangan coba merayu lagi, takkan ku ulangi bertemu denganmu. Jangan coba menggoda lagi, takkan ku ulangi bercinta denganmu. Manis mulut berbisa, hampir ku terpedaya. Kini ku menyadari engkau pandai berpura. Terpaksa ku melupakan dirimu yang tak setia. Sungguh ku tak menyangka ramainya wanita terperangkap olehmu. Cinta bagi dirimu tiada ubahnya bagaikan menukar baju. Cukup hanya sekali hatiku kau sakiti. Selama jalan Romeo, lebih baik ku sendiri. Jangan coba merayu lagi, takkan ku ulangi bertemu denganmu. Jangan coba menggoda lagi, takkan ku ulangi bercinta denganmu. Jangan coba menggoda lagi, takkan ku ulangi bertemu denganmu. Yulia, jangan coba menggoda. Selamat jalan Apek. Sebenarnya lagu ni untuk Apek sebenarnya. Sebenarnya. Khas untuk Apek. Okey. Alright, Aiman, Yulia, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung live TikTok kita pada hari ini. Dan kepada viewers yang ada masih stay tune dekat dalam live tu, terima kasih kerana stay tune. Yeay! Terima kasih semua. Terima kasih kepada viewers kita 429 orang. Terima kasih daripada tadi sampailah ke sekarang. Dan juga like kita, Aiman, mencecah berapa tu? 46.3 ribu. Terima kasih. Thank you very much. Okay. Alright. Terima kasih semua kerana sentiasa support Pentaramah Jabatan Penerangan Malaysia. Dan kita nak hadiahkan lagu yang terakhir. Betul. Dan teruskan support Pentaramah dan nantikan live TikTok yang akan datang. Edisi apa kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita kena tunggu, stay tune. Betul. Jadi kita nak teruskan dengan lagu yang terakhir daripada kami, iaitu Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Terima silakan. Malaysia Madani Rakyat Disantuni, Timur, Barat, Selatan dan Utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau berbilang bangsa, kan bersama bawah naungannya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang membezakan kita. Selamanya Malaysia kita, Melayu, Cina, India, Ibankan azan kita sejiwa. Malaysia Madani Rakyat Disantuni, Timur, Barat, Selatan dan Utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani Rakyat Disantuni,
Satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Berdiri megah selamanya kita bersama. Warisan takkan binasa. Setia gagah bersama kita merdeka. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disandungi. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Hai orang India, hai orang India, berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Anak-anak orang Cina, hai ada tarian naga merah menyala sungguh megahnya. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Sebut saja hai semua ada. Orang Iban dan Kadazan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia. Kita Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disandungi. Timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disandungi. Satukan rasa demi negara. Malaysia Madani, Hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Bye-bye. Thank you very much. Terima kasih. Jumpa di minggu hadapan. Dan salam. Waalaikumsalam. Bye.